susahnya. Kenapalah aku macam ni? Nama saya Bebe Safia binti Muhammad Farhad. Saya murid tahun 3. Dulu saya tak suka belajar. Bukan sebab saya malas, tapi saya memang tak faham. Saya takut nak angkat tangan. Saya risau kalau jawapan saya salah. Saya rasa macam saya tak pandai. Sampailah satu hari, cikgu ajar guna cara yang berbeza. Mula-mula saya pelik. Tapi bila saya cuba, saya mula faham. Saya boleh ulang banyak kali. Saya boleh belajar ikut cara saya sendiri. Contohnya, bila saya belajar macam ni, saya boleh nampak dan dengar serentak. Jadi, lebih mudah untuk saya ingat. Sekarang, bila cikgu bagi soalan, saya berani cuba jawab. Dulu saya diam. Sekarang, saya dah berani. Saya tak kisah kalau salah sebab saya tahu saya sedang belajar. Sekarang saya sedar, ilmu bukan sesuatu yang menakutkan. Ilmu sesuatu yang boleh saya capai kalau saya berusaha. Dan teknologi membantu saya jadi lebih yakin. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi.